Master, dalam semua teknik urut migraine ni, yang mana satu yang paling power punya? Ui, soalan ni bagusnya. Okey, ada dua poin ni ya. Satu ini panggil Feng Ci Xue dan ini Feng Fu Xue. Ini banyak membantu yang migraine dia. Dan dia punya result memang on the spot you akan nampak dia. Sebab banyak orang dia sini akan ketat, lepas tu dia akan block dekat bahagian leher. Lepas tu dia start ada problem sakit kepala sebelah kiri atau sakit kepala sebelah kanan. Migraine dia start datang lah. Okay. So dekat sini, Master akan gunakan dua ibu jari, tekan di bahagian sini, yang ada longkang sini, kita sudah tekan, kiri, kanan. Kiri, kanan. Lepas tu lepaskan. Tekan lagi semula, kiri, kanan, kiri, kanan. Lepas tu bawah sikit sini, tekan, tolak atas sikit. Tekan, tolak atas sikit. Tekan, tolak atas sikit. Lepas tu pergi sampai ke tengah-tengah ini. So ini kita lebih memfokus lah. Kita tamat sangat guna dua jari. Jangan. Kita guna satu jari di sebelah kiri. Tekan kiri kanan. Kiri kanan. Kalau you guna ini ibu jari you takut kena kuku kan. You boleh gunakan jari telunjuk dekat bahagian sini. Tekan kiri kanan. Kiri kanan. Tapi you kena hati-hati waktu tekan jangan turun. Tapi dia kena anchor dia kena naik atas sikit. Naik atas sikit. Kiri kanan, kiri kanan. Alright. Lepas tu, dia boleh tukar, datang ke sini. Okay. Guna jari yang sama pun okay. Tekan, kiri kanan, kiri kanan. Lepas, tekan, kiri kanan, kiri kanan. Atau gunakan ibu jari untuk tekan di bahagian sini. So, ini dua adalah Feng Ci. Ini dua adalah Feng Fu Xue. Kalau you ada masalah migraine, you sudah ikut ini video, you urus sendiri, dan jumpa poin tersebut juga, jangan risau. You boleh datang ke Jari 11 Urut Kesihatan dekat Maidin sini, kita boleh bantu urut.